Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara nak set shift sekiranya contoh jadual macam ni lah. So okay, so macam contoh yang ni, kita nak cari diorang punya pattern pun susah, sebab nak kata setiap 2 minggu tukar tak juga. So saya anggap lah contoh, kita bagi contoh sekiranya jadual ni bulan April, jadual ni kita ambil contoh ni lah, sebab ni nampak cantik sikit ni. A, B, C, lepas tu maybe A balik lah. So ni saya anggap dulu C lah. C ini pun saya anggap cuti ni A. So setiap 6 hari ada 2 hari cuti. Ni 6 hari B, 6 hari C. Okay, so dengan estimation kita dah set benda-benda ni lah. Benda ni kita dah set dekat jadual timetable ni ni contoh kita dah set lah. Okay, 7 sampai 5.30 ni untuk B, 15 ni, dan 23 sampai 7.30. So kita dah assume benda ni dah buat. Okay, next kita tinggal buat shift je lah. So bila nak buat shift, okay, contoh kita nama ni sebulan punya, sebulan untuk nama, contoh nama dia siapa, untuk nama ni lah Azhari. Okay, so untuk Azhari ni kita akan set sebulan. So number ni just running number je, 1, 2. Next kita akan buat 3. So kat sini kita akan ubah. Sebelum ni kita buat week, so sekarang kita buat month. So month cycle, satu cycle je lah. Start period kita ambil contoh lah untuk bulan lepas, sebab kita dah ada contoh kan. Kita ambil bulan lepas, start 1 hari bulan. Alright, klik OK. Automatic kat sini dia akan keluar sampai sebulan punya timeline lah. Set timetable. So kat sini kita ada C, A, B. Klik OK, dia akan keluar macam ni C, A, B. Sama macam ni. So starting dia hari Isnin, 1 hari bulan is C, 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 rehat 2 hari, A, A, A. So kita akan buat benda yang sama untuk sebulan punya timeline. C, 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 rehat 2 hari, 1, 2. Lepas tu A 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu rehat 2 hari untuk B pula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk B ya, untuk B pula. Next yang ke ni rehat 2 hari, dia start C 22 6 kali juga 6 kali. So kita buat sama juga, rehat 2 hari, dia pergi ke C nombor 22 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia rehat 2 hari dan seterusnya, dah ambil ni lah. Klik OK. So bila kita dah buat yang untuk sebulan punya pattern, apa yang next kita perlu pergi assign kat personal lah. Okay, untuk contoh ni kita ambil ERT. So siapa nama dia, kita check balik, Azhari. Okay, untuk Encik Azhari ni, kita tengok mana Encik Azhari ni, 209. Cara nak setkan dia, tick sini cycle schedule. Alright, cycle schedule, time dia bila, kita dah nak buat contoh sama dengan ni, 1 hari bulan sampai 30 hari bulan 4 untuk sebulan punya shift. Klik OK. So kita search balik, nak double confirm, klik sini, dan 30 hari bulan ni 30 hari bulan ni, search, tengok jadual sama tak dengan attendant. C, 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 rehat 2 hari, A, 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 sampai hujung sekali ada A. Okay, so kita tengok balik, C, 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 ni A, B, last kali 30 A. So settle lah kita jadual untuk sebulan punya. Ni kalau dia punya pattern dia sebulan, lepas tu dia akan ikut balik seterusnya lah. Tu contoh. Alright, so sebagai contoh, tu je lah untuk video kali ni. Kita tunjuk yang sebulan punya. Next video maybe kita akan buat temporary schedule lah. Okay, sekian saja untuk video kali ni.
Terima kasih.